Ini perkara penting. Minggu-minggu kedatang ke hadapan, bulan-bulan yang mendatang, ini bulan-bulan yang cukup kritikal. Kita ada seorang Perdana Menteri yang tak boleh tidur sekarang. Dia tak boleh tidur, kan? Dia fikir macam mana ni, siapa pula nak bantai aku ni, kan? Saya boleh garanti dalam PKR besok lusa ada lagi keluar daripada parlimen. Dalam PKR saya boleh garanti. Saya lama dalam PKR. Rafizi tu saya bawa masuk dalam PKR. Kita tanya ada hidup ni. Saya ambil dia daripada dia belajar universiti lagi. Tak habis belajar lagi, saya dah masukkan dia dalam PKR. Saya bagi dia jawatan. Rafizi Ramli. Jadi apa dia nak buat, dia tak beritahu saya pun, saya tahu. Ini Anwar tak boleh tidur. Yang DAP nak buat ni, dia pun tak boleh tidur. Yang UMNO lagi dia tak boleh tidur. Dalam kabinet senyum dengan aku. Sampai Negeri Sembilan pelasah aku dia. Ini semua dia tak boleh. Dalam parti dia sendiri pun. Dalam kata dalam parti, dalam rumah dia sendiri pun. Anak dia pun lagi. Si Nurul Izzah ni. Boleh berhenti pula tiba-tiba. Berhenti apa? Apa ingat jawatan timbalan presiden ni jawatan apa? Macam main-main dia jawatan. Boleh beli kat Shopee ni jawatan. Ini jawatan besar. Nak buat keputusan, boleh berhenti macam tu je. Ada hal besar ke? Ada hal besar. Dalam keadaan ini, dan saya kenal Anwar. Khairi Jamaluddin sebut 2-3 hari lepas dalam TikTok. AJ kata apa? Anwar ada dua pilihan. Maknanya kalau apa yang kita melihat di Negeri Sembilan berterusan di Melaka dan pola undi Melayu kekal bersama dengan BNPN pada pilihan raya umum yang akan datang, kalau tidak ada perubahan dari segi pola tersebut, he will be ex-PM. Anwar is not going to win a second term. So apa yang ada pada PM sekarang adalah dua pilihan. Sama ada dia memilih untuk cuba melaksanakan segala reformasi seperti mana yang dijanjikan, tetapi dia pun tak pasti sama ada itu dah terlewat dan itu akan membawa pulangan sokongan politik yang diharapkan sebelum pilihan raya umum yang akan datang, or you go with the second option, which is might is right. Basically, make sure that all your political opponents cower in fear and cannot do anything. Paralyzed by fear or are taken out before the elections. I'm making a big call right now, Syaril. Dan saya rasa dia telah memilih untuk go with option number 2. I'm going to use every lever of power at my disposal to make sure that I stay and I get my second term. Dan hanya dengan kuasa saja saya akan menewaskan musuh-musuh politik saya. So, apa bukti yang saya cakap? Adakah KJ sembang kosong, sembang kopi saja? No, saya nak jelaskan bahawa itu pilihan yang telah pun dibuat oleh PM. Apa bukti dia? Bukti dia 3, saya boleh bagi 3 contoh ya. Pertama adalah contoh ni, contoh untuk sekat peruntukan kepada mereka yang dianggap sebagai rebel dalam PKR. Either you're with me or you're not with me. I don't care. Now, I'm going to draw a line in the sand. Kalau you're not with me, I'm going to cut off your funding. Kalau you want to leave PKR, then get out of here. Go to hell. I don't care. Ya, sebab saya nak tunjuk bahawa kalau anda tidak bersama dengan saya tak akan bagi 1 sen pun. Dan anda tidak ada peruntukan untuk servis kawasan for the remaining 1 year, whatever it is. So that's one bukti, using power to cement his second term. Yang kedua, I want to be careful here, tetapi kita tengok bahawa mungkin akan ada beberapa pertuduhan yang akan berlaku, ya. Saya tak naklah kaitkan nanti orang kata akan ada orang yang saman saya dan sebagainya, tetapi the timing is just a bit funny and people are talking about this, ya. Bukan saya yang cakap tapi orang sendiri cakap, ya. Dan orang ada buat spekulasi, bukan hanya seorang saja yang baru keluar berita Datuk Seri Ismail Sabri akan dituduh di mahkamah, tetapi dikatakan ada beberapa orang lagi, ada satu senarai yang ready dengan Jabatan Peguam Negara untuk dibawa ke mahkamah untuk buat pertuduhan atas sebab-sebab tertentu, ya. So we question the timing. Why? Tiba-tiba benda ni dah siasatan beberapa tahun dah, tetapi tiba-tiba nak buat pertuduhan. Yang ketiga adalah
RCI tabung haji itu sendiri. Let's put aside the merit of the laporan tersebut. Tetapi timing laporan itu adalah untuk tunjuk kuasa. Aku ada laporan ni lah, aku akan declassify laporan ni sebab engkau khianat aku masa Negeri Sembilan. So kalau engkau nak khianat aku masa Negeri Sembilan, semua laporan-laporan ni yang mungkin akan ada kesan kepada parti kamu ni, saya akan dedahkan kepada orang ramai. So I think PM has made a decision. He's not going to go down the road of saya akan cuba buat reform, saya akan pastikan bahawa segala reform yang saya janji ataupun perubahan yang saya janji saya akan laksanakan sebelum pilihan raya. Tetapi dia dah buat pilihan bahawa sebelum pilihan raya saya akan bunuh setiap daripada musuh politik saya supaya saya dapat menang dalam pilihan raya, supaya semua takut pada saya sebelum pilihan raya. Dia dah suntuk, dia dah nak tumbang, masa dia suntuk. Dia ada dua pilihan. Satu, apa pilihan dia? Dia kena buat reform, tunjuk pada rakyat dia betul-betul reformis. Satu pilihan dia dalam tempoh setahun ini. Tapi KJ kata saya rasa dia pun tak buat, dia pun sendiri tak confident dia cukup masa untuk buat ataupun berkesan atau tidak. Satu. Kedua, apa pilihan Anwar? Dia akan gunakan seluruh kekuatan yang dia ada untuk lenyapkan semua musuh-musuh politik dia. Lenyapkan musuh-musuh politik dia. Ada korek kes, tak ada kes, cari kes. Ini dasar ni kan. Ismail Sabri dah elok tidur dia pun dah lupa duit dia hilang mana kan. Duit banyak kena kapur kan. Mula dia kapur dia orang, lepas masuk dalam rumah dia, duit dia pun kena kapur, SPRM dia ambil duit 100 juta lebih. Dia pun dah tidur elok, tiba nak kena tangkap. Itu yang masuk hospital tu. Tu yang jantung pun berhenti sekejap tu kan. Saya pun kesian kawan saya. Saya dulu angkat sumpah susah politik Anwar, saya susah politik Menteri Kewangan. Ismail Sabri masa tu dia susah politik Menteri Belia dan Sukan, Sabudin Cik. Angkat sumpah sekali, saya dengan dia angkat sumpah sekali, susah politik. Jadi kawan lah. Saya kesian lah tengok dia. Tapi inilah dia. Ya, kalau ikut KJ ni, ikut KJ. Bukan saya cakap ni. KJ cakap Anwar dalam setahun ini dia akan serang musuh-musuh dia. Cari korek kes apa semua ni. Macam-macam dia cari. Untuk apa? Untuk lenyapkan supaya masuk PRU nanti dia akan sedikit ada nafas. Itu KJ cakap. Anwar malam dia jawab KJ. Dia kata Khairi, dia jalur gaduh, saya jalur damai. Ini pandangan peribadi dan memang dia selalu lihat dari segi cara gaduh. Saya lihat cara damai. Itu berbeza. Tapi masih baik dia jalur gaduh, saya jalur damai. Jadi dia sanggah lah Khairi. Dia kata ni Khairi tahu bergaduh je, saya berdamai. Ini orang Ibrahim percaya ke? Percaya hancur lah kita kan. Mana betul dia damai kan. Pertama yang akan datang dia buat ni kita tengok lah. Sekarang dia dah buat pun damai apa? Ahli Parlimen PKR orang dia, Wong Chen orang dia, Rozia orang dia, ahli Parlimen Ampang, ahli Parlimen Subang, ahli Parlimen Petaling Jaya, dia Cincong. Ini semua anak buah semua ni. Apa jadi? Akses untuk peruntukan potong terus. Itu damai apa tu? Damai apa? Dia bergaduh. Dia lah kaki gaduh nombor satu Anwar ni. Tapi cakap, kalau cakap kan, kita kena ada adab, akhlak Islamiah, karamah insaniah, semua keluar. Tetapi buat, itulah dia. Jadi saudara saya kasih sekalian kan, saya tak nak ambil masa panjang. Kita nak dengar Wahyu Ustaz Hafiz, ada lagi majlis-majlis prasmen dan sebagainya. Ini yang saya nak nyatakan. Ada kawan-kawan tadi on the way minta saya bagi sentuh sikit tentang Anwar. 2 minit saya sentuh tentang dia minta maaf kepada Otai. Saya lah tu, geng-geng kita lama ni lah kan, baliklah ke pangkal jalan. Pangkal jalan pula kan, siapa yang pangkal, siapa yang ujung. Aku pangkal sebab bayi saya baru masuk PAS. Baru 2 tahun masuk PAS, saya di pangkal jalan. Jalan yang benar, dia di ujung jalan kan. Iyalah buat maaf-maaf ni okey, saya nak bagi tahu kan. Saya tak terima maaf-maaf orang politik ni, terutamanya Anwar Ibrahim kan. Ini orang politik, dia nak kuasa, dia minta maaf. Dia nak undi, dia minta maaf. Apatah lagi dia nak hilang kuasa, lagi kuat dia minta maaf macam Anwar Ibrahim. Jadi saya jawab, saya dah jawab kat Facebook saya pergi ikut Facebook saya dah jawab lah. Tapi secara lisan, secara live saya jawab di bagian itu.
Kena pula tempat kawan baik dia, Presiden Zaid Amidi. Boleh sampai terus pada Anwar Ibrahim. Tak payah minta maaf pada saya manusia. Anwar ni minta taubat pada Allah SWT. Taubat pada Allah SWT, Anwar Ibrahim. Lepas taubat pada Allah Ta'ala, kamu minta maaf pada manusia. Jangan minta maaf pada saya. Banyak lagi orang lain yang kamu zalimi. Mangsa-mangsa kamu, mangsa-mangsa nafsu serakah kamu, minta maaf semua. Hakim-hakim, bukan satu, bukan dua hakim, berbelas hakim. Dia kes banyak. Ini ada satu kes lagi ni. Yusuf Rata, satu ada kes lagi ni. Yang dah lepas pun 2 kes. Satu kes ada 3 mahkamah. 3 mahkamah ada berapa hakim? 6-7 hakim. 2 kes dah 14 hakim. Kalau ikut Anwar dulu ni, saya tukang cakap juga kan. Tapi saya dah lama minta maaf lah dengan hakim-hakim ni. Anwar bercakap, ini semua ahli neraka, ini semua konspirasi, ini semua menipu, ini semua nak naik pangkat, mau jadi ketua hakim, sebab itu kenakan saya ni mangsa fitnah. Anwar Ibrahim, dia kena minta maaf kepada semua hakim-hakim. Ada hakim yang dah meninggal pun, Tun Hamid tahu. Orang yang kenal Tun Hamid tahu siapa Tun Hamid. Dia orang warak, itu ahli neraka pada Anwar Ibrahim. Siapa lagi? Orang tu meninggal, dia pergi lah tengok Anwar Ibrahim. Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar, kawan saya juga dulu kan. Masuk masa pergi PKR Selangor, dia pengurusi PKR, saya timbalan pengurusi PKR Selangor. Khalid Ibrahim, dia jadi Menteri Besar. Anwar minta duit daripada Khalid untuk parti. Khalid orang korporat, dia kata mana boleh, ini duit negeri, mana boleh untuk parti. Dia tendang Khalid, dia pecat Khalid. Sampai akhir hayat Khalid, Anwar nak jumpa, dia tak mau. Dia dah meninggal, macam mana dia nak kata tak mau. Dia datang, Anwar datang. Anwar Ibrahim, dah terlambat. Sekarang kamu masih hidup, hakim-hakim yang masih ada hidup, kamu minta maaf pada kami. Saya buat keputusan, tinggal dia, bukan keputusan politik. Kamu minta maaf, itu minta maaf politik. Saya tak faham bahasa itu. Sebab saya tinggalkan dia bukan kerana untung politik. Kalau kira untung politik, saya buat apa tinggalkan Anwar? Saya patut jadi menteri sekarang. Saya orang kanan. Saifuddin Nasution tu menteri dalam negeri. Dia timbalan saya. Saya ketua pemuda, Saifuddin Nasution timbalan ketua pemuda. Jadi bayangkan saya jawatan apa? Kalau Saifuddin tu menteri dalam negeri, saya jawatan apa? Kalau saya ikut Anwar. Tapi saya bukan tinggal kerana politik. Saya tinggal kerana saya ada agama saya. Saya ada akidah saya. Saya masih ada Tuhan saya. Dan saya tak boleh berkompromi dengan Anwar Ibrahim. Bukan kerana politik semata-mata. Sebab itu, jangan main politik. Maaf, tak payah. Taubat pada Allah Ta'ala. Minta maaf pada semua yang kamu telah zalimi. Kelantan Terengganu pun kamu zalim. Royalty kamu kata nak bagi, tak bagi. Ahli-ahli parlimen pembangkang, semua kamu zalimi. Ya, kamu kata dulu saya jadi Perdana Menteri, semua akan dapat sama rata. Dia jadi Perdana Menteri, langsung tak ada apa, 1 sen pun tak ada. Apa dia sebut? Gunding. Sikit gunding. Anwar Ibrahim boleh kata gunding atau menipu. Itu nak menipu lah. Gunding, menipu. Sama aja dengan Trump. Tengok Anwar Ibrahim, cuma Trump dia tak kata gunding, dia orang putih. Dia kata negotiate. Menipu lah tu. Sama aja Anwar Ibrahim dengan Trump ni. Sebab tu tengok dia lagi kan. Sama. Tak payah. Saya dah beritahu Anwar Ibrahim, tak payah. Saya tak akan kembali kepada PKR. Saya mati dalam parti ini, Parti Islam Malaysia, insya-Allah. Dalam dewan dia sebut pernyataan itu 3-4 ekor saja yang tepuk tangan. Yang lain tak faham. Sama ada dia tak setuju atau mereka tak faham. Mereka orang baru. Mereka bersama dalam dewan dengan Anwar sekarang bukan kerana perjuangan. Kerana Anwar ada kuasa, kerana habuan. Itulah yang ada di depan Anwar Ibrahim sekarang. Dan bersama-sama itulah dia akan tumbang dan jatuh insya-Allah pada PRU ke-16 ini. Kami langsung tak ingin untuk kembali, kerana yang kami mau bukan kemenangan semata-mata. Kami mau kebenaran dan keredaan Allah SWT. Itulah sebab keputusan saya buat pada tahun 2007, hampir 20 tahun yang lalu. Tahun depan 2027 cukup 20 tahun saya meninggalkan Anwar Ibrahim. Keputusannya kerana apa? Kerana agama saya tidak membenarkan saya terus menyokong pemimpin yang bernama Anwar Ibrahim. Ini pendataan saya pada kawan-kawan dari Pekan Dato'. Saya harap sudah dapat sedikit semangat untuk kita bekerja lebih kuat
hari-hari mendatang ni banyak pancarobanya, serangannya pun luar biasa. Kita kuatkan saf kita, rapatkan saf kita, kuatkan keyakinan kita, ya, dan kita bersama-sama, ya, dalam terus melakukan perjuangan. Saudara punya anak-anak muda yang hebat, Pak Ibi Hafiz Sabri ni anak muda hebat. Saya program turun Anwar, dia adalah kepala dia, saya ikut aja kan. Tadi dia bisik kat saya, dah kali kedua kita jumpa ni, turunlah Anwar betul kan. Ini insyaAllah kan, anak-anak muda di Perak ni saya tengok, ya, kebangkitan di Bagan Datuk, insyaAllah, ya, kita dan garap seluruh kekuatan yang ada. Hari-hari akhir Anwar Ibrahim, ya, di Putrajaya dan di Tampuk Kuasa, kita rapatkan saf kita, bina kekuatan kita, bermunajat kepada Allah SWT, perbetulkan niat kita, dan taat dan yakin, dan seyakin-yakinnya kepada pemimpin kita, ya, presiden kita, dan seluruh saf kepimpinan parti kita dalam membuat keputusan yang juga akan merupakan keputusan yang luar biasa dalam menghadapi pemimpin yang luar biasa seperti Anwar Ibrahim. InsyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.